Assalamualaikum. Hari ini saya tunjukkan cara bagaimana untuk menghasilkan one page report. Okey, pertama sekali kita perlu cipta Google Form bagi one page report yang kita mahukan. Okey, di sini cikgu boleh tukarkan header, masukkan image yang dikendaki, kemudian masukkan arahan. Okey, seterusnya oleh kerana Google Form ini perlu menerima email address daripada pengguna, maka kita akan setkan untuk email ya. Kemudian kita masukkanlah dia punya data-data field yang sesuai dengan kehendak cikgu. Macam ni saya letakkan tahun, tarikh, tempat. Okey, lepas tu cikgu boleh masukkan kategori. Oleh kerana OPR ini saya buatkan khas untuk unit HAM, maka saya masukkan semua unit-unit HAM yang terlibat lah. Okay, tapi dari masa ke semasa cikgu masih boleh buat penambahbaikan. Okay, kalau cikgu perhatikan kita ada tanda asterisk ya, yang mana yang saya untuk pengguna wajib isi, kita akan letakkan dia sebagai restricted lah. Okay, sebab tu ada tanda star. Yang mana yang tak ada tanda star tu maksudnya tidak wajib. Mungkin bengkel ke program itu berlaku pada satu hari saja. Okey, so yang ini ketetapan ni terpulang kepada cikgu ya. Okey, kemudian saya akan masukkan tajuk yang akan keluar nanti sebagai tajuk OPR. Okey, seterusnya kita ada bahagian anjuran. Kemudian kumpulan sasaran. Okey, seterusnya untuk kehadiran. Okey, untuk bahagian kehadiran ni kita nak pastikan pengguna masukkan hanya nombor saja, bukannya teks. Okey, so kita boleh buat penetapan. Kita klik saja tiga dot di situ dan kita boleh pilih lah untuk masukkan nombor saja, ataupun kalau cikgu ada perkara lain, cikgu boleh setkan lah di situ ya. Klik saja butang dot tu, kemudian pilih respon validation, kemudian cikgu pilih saja nombor. Kemudian custom error text, cikgu boleh tulislah sila masukkan hanya nombor saja. Maksudnya kalau pengguna masukkan selain daripada nombor, dia akan keluar error di situ. Okey, kemudian untuk bahagian catatan, pengguna boleh masukkan dalam bentuk point ataupun numbering lah. Okey, yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian di sini saya masukkan untuk gambar, kita setkan dia sebagai file upload. Lepas tu cikgu tolong klik pada image sebab kita nak setkan dia untuk kemasukan gambar. Dan gambar ni nanti cikgu tolong maklumkan kepada pengguna supaya masukkan dalam bentuk landscape. Okey, bukannya portrait. Okey, seterusnya laporan disediakan oleh yang ini senarai guru lah. Seterusnya kita pergi dekat bahagian setting. Kita ambil, sebab tadi kita nak email kan, so kita pilih responder input. Kemudian cikgu boleh tukarkan apa-apa setting lain mengikut kehendak cikgu. Okey, ada yang saya tukar, ada yang saya tak tukar lah. Okey, contohnya macam confirmation message ni, kita boleh edit. Kita boleh masukkan lah apa teks yang kita nak declare nanti selepas pengguna tekan butang submit. Selepas cikgu dah buat editing tu, tekan saja butang save. Okey, kemudian kalau cikgu nakkan selepas pengguna menghantar submit yang pertama, ada keluar lagi link untuk dia menghantar laporan yang kedua, cikgu boleh aktifkan butang tersebut. Seterusnya kita klik pada bahagian responses, klik pada link to sheets
Sebab yang ini kita nak generate Google Sheets bagi Google Form ini ya cikgu. Bahagian ini sangat penting, cikgu tolong beri perhatian. Secara default, cikgu akan lihat table ini dia berformat. Okey, dia ada warna yang warna ungu ni. Okey, sebolehnya bila kita nak buat OPR ni, kita mesti disablekan format ni. Okey, langkah ni sangat penting. Okey, so cikgu hanya klik saja. Cikgu klik pada form responses. Tepi tu dia ada anak panah kecil. Okey, cikgu klik saja table menu tu. Nanti cikgu klik pada revert to unformatted data untuk dia jadikan table ini tanpa format. Nanti dia akan terhasil seperti inilah. Okey, dan cikgu perhatikan semua data sheet yang cikgu dah masukkan dekat Google Form tadi, dia akan muncul secara automatik di Google Sheet ini. Cikgu boleh buat semakkan lah andai kata, tapi biasanya memang betul lah. Dia akan ambil setiap satu data field yang cikgu dah letak dekat Google Form tadi. Cumanya di bahagian sini, untuk sebab kita ada minta pengguna untuk menguploadkan gambar, kita akan perlu addkan beberapa kolom. Okey, contohnya sebab kita punya pilihan gambar kita adalah 5, maka kita akan add lagi 5 kolom. Ni tak apa, cikgu buat satu-satu. Nanti saya akan buat ni di sebelah gambar 5. Okey, kita right click saja, kita pilih insert one column to the right. Okey, nanti dia punya coding dia saya akan letak di bahagian description. Nanti cikgu boleh copy paste saja. Okey, kalau cikgu perhatikan coding tu dia di bahagian row AA. Okey, pastikan row AA, jangan abjad yang lain. Kemudian photo ID warna hijau tu dia akan keluarkan teks photo ID. Substitute. Okey, cikgu nampak tak dia ada tulis PP. Okey, maksudnya sekarang ni foto ID 1 dia akan mengambil data daripada gambar 1. Cikgu kena perhatikan semula, semak semula gambar 1 apakah kolom dia. Kolom bagi gambar 1 adalah P kan. So cikgu automatik cikgu letak kat situ PP. Cikgu kena double check, kadang-kadang dia akan keluarkan secara automatik, ataupun kalau dia keluar automatik pun mungkin yang abjad yang salah. So cikgu kena teliti. Kemudian cikgu add lagi kolom to the right. Okey, ulang langkah seterusnya. Dan yang ini untuk foto ID 2. Yang AA tu, row AA tu kekalkan cikgu ya. Memang AA lah dia. Kemudian foto ID 2. Okey, substitute. Dia nak ambil data gambar daripada mana. Okey, so gambar 2 tu dia ada di kolom Q. So cikgu tukarkan saja PP tadi kepada Q. Yang ini untuk foto ID 2 dan seterusnya. Langkah ni sangat penting. Andai kata kalau cikgu tersilap masukkan nama abjad, mungkin nanti gambar tu dia tak keluar, ataupun dia akan keluar gambar yang berbeza daripada kehendak cikgu. Mungkin dia akan, kalau cikgu letak semuanya substitute to Q, iaitu gambar 2, nanti gambar 4, 5 pun nanti semua akan keluar jadi gambar kedua. So yang ni cikgu kena buat berhati-hati dan cikgu kena semak.
Selesai saja cikgu semak, kita klik pada extension dan kita kena install AutoCAD. Okay, AutoCAD ni adalah extension untuk kita nak buat merging daripada data Google Sheet ni kepada Google Docs nanti. Okay, so cara dia, cikgu klik dulu ke add-on, klik get add-on. Kemudian di bahagian search, cikgu klik pada AutoCAD. Okey, cikgu klik saja AutoCAD. Kemudian dia akan paparkan extension AutoCAD. Okey, macam saya dah install, sebab tu dia tulis install. Kalau cikgu belum install, cikgu klik saja dan tekan butang install. Nanti dia akan muncul di bahagian extension cikgu. Okey. Tapi andai kata kalau tiba-tiba dia minta permission ke not allowed ke apa, cikgu kena pastikan Google profile cikgu dan juga akaun Google Sheet cikgu adalah akaun yang sama. Dua-dua tu mesti sama cikgu. Kalau salah satu tu berbeza, kena tukar. Kalau tak, nanti dia akan kata kena minta permission lah, disable lah, won't allowed lah. So yang tu pun technical juga ya cikgu. Bila cikgu dah install, nanti AutoCAD tu akan muncul di bahagian extension dan cikgu klik lah butang launch. Okay, cikgu tunggu sekejap bagi dia loading. Nanti paparan ini akan keluar sebab cikgu tak ada apa-apa job lagi. Ini pertama kali cikgu nak menggunakan AutoCAD. Klik saja new job. Okay, di sini bahagian job name, cikgu boleh letak nama yang sesuai. Contohnya saya letak OPR HEM. Kemudian kita klik butang next. Okey, di sini kita perlukan template. Template ni maksudnya apa output yang kita nak nanti dia hasilkan. Biasanya Google Docs lah ya cikgu. Saya lupa nak bagi tahu. Okey. Google Docs ni, ini template yang saya dah hasilkan. Ini contoh, cikgu boleh guna table. Saya guna table sebab saya tak nak nanti data feed tu lari ataupun gambar saya dia keluar tak kemas. So saya guna table. Okey, so ini adalah lakaran bagi draft saya punya OPR nantilah yang akan keluar. Dan cikgu tolong masukkan data field ya. Setiap satu data field yang dekat Google Sheet tadi tu, cikgu letak tambahkan kurungan saja. Kurungan buka, 2 kurungan buka dan 2 kurungan tutup. Dan lagi satu saya nak maklum, ejaannya mestilah sama. Contohnya kalau tahun, eja TAHUN, eja dia TAHUN lah. Kalau cikgu short form THN ke, dia takkan, nanti dia tak jumpa. Cikgu pastikan ejaan data field dekat Google Sheet mesti sama dengan yang cikgu type di Google Docs. Kalau cikgu takut tersilap, cikgu copy paste saja cikgu. Ya, takutlah kan tiba-tiba ejaan tersilap dan sebagainya. Cikgu copy saja header tu, cikgu paste dan tambahkan kurungan saja. Dan pastikan tidak ada jarak ya. Masa cikgu masukkan pembuka dan juga penutup tu, itu saja. Pastikan tidak ada jarak. Kalau dia jumpa jarak, nanti akan ada error, dia tak akan keluar. Okay, so yang ni adalah macam saya kata tadi, ini adalah draft bagi OPR saya. Kalau cikgu nak dalam bentuk lain, cikgu boleh design lah seperti mana yang cikgu gemar. Okay, boleh masukkan header semua nanti ya. Ni memang kita ambil copy paste. Yang ni bahagian gambar 1, 2, 3, 4, 5. Gambar ni tadi saya buat tak wajib. Maksudnya kalau user ada masukkan gambar, adalah gambar ni akan keluar kat sini. Kalau pengguna tak masukkan apa-apa gambar, nanti bahagian ni kosong. Ataupun daripada 5, pengguna masukkan 3 gambar saja. So nanti dia akan keluar 3 gambar saja cikgu ya. Okay, so kita pergi semula dekat bahagian AutoCAD. Okay, ini saya mula semula. Sebab tadi saya terlupa nak maklumkan cikgu tentang template di bahagian Google Docs tadi. Okay, so yang ni cikgu cari di mana lokasi Google Docs cikgu yang cikgu dah buat tadi. Right. Yang tu template OPR HEM yang saya baru tunjuk kat cikgu tadi ya. Okay, kita tunggu dulu dia fetch data. Kemudian cikgu klik saja next.
Di sini cikgu perhatikan dekat di atas penjuru belah kanan ni tak ada apa-apa error. Kalau ada error dia akan keluar kat situ ya cikgu, mungkin ada 1-2 data field yang dia tak map. Kalau ada berlaku begitu, cikgu perlu semak, pastikan setiap data field tu dia punya tagging dia map tu kolom tu betul ya, macam ni lah laporan disediakan oleh jawatan. Okey, mesti sama. Kalau kata tiba-tiba lah berbeza, cikgu perlu tukar. Tapi biasanya jaranglah berbeza ya cikgu. Kecuali kalau kata dia tak jumpa, dia akan tinggalkan tempat kosong. Bila tinggal kosong, cikgu klik saja kat senarai tu, nanti cikgu pilih lah. Kalau tahun untuk tahun, tajuk untuk tajuk. Tapi biasanya dia akan buat secara automatik kalau tak ada apa-apa masalah. Okey, di bahagian ni yang sangat penting, saya nak cikgu lihat di bahagian gambar ya. Okey, sebab gambar ni dia ada perubahan sedikit. Yang bahagian lain, di bahagian standard tu cikgu tak perlu tukar apa-apa. Cumanya di bahagian gambar ni, di bahagian standard tu cikgu tolong tukarkan kepada image. Okey, macam ni kan. Gambar satu cikgu klik saja, standard tu cikgu tukar kepada image. Okey, dan image URL tu cikgu pilih. Tadi kita dah tukar kepada photo ID 1. Okey, gambar satu photo ID 1. Okey, yang itu untuk size lah, saiz panjang dan lebar. Okey, kita buat pula yang kedua, tukar kepada image. Dia punya gambar tu photo ID 2, gambar 3 photo ID 3, gambar 4 photo ID 4, gambar 5 photo ID 5. Okey, untuk bahagian panjang dan lebar gambar tu cikgu perlu buat try and error tau cikgu. Sebab dia sebenarnya nak tengok pada cikgu punya size table yang cikgu sediakan tadi. Nak tengok pastikan dia masuk dalam ruangan tu cukup-cukup saja kan. Andai kata kalau cikgu terpilih gambar yang saiz dia yang agak besar, panjang dan lebar tu, nanti page cikgu ni dia akan pergi ke page yang kedua. So nanti cikgu kena buat try and error lah, berapa saiz yang sesuai untuk cikgu punya gambar tu, supaya nanti dia hasil output dia cantik sajalah kan. Dia dapat hasilkan dalam satu page saja. Cikgu tengok kat sini saya pilih 250 kali 120. Saya akan buat ni sama untuk kelima-lima gambar. Tapi nanti bila cikgu try, cikgu cuba masukkan 5 gambar. Nanti apabila laporan OPR tu terbina ataupun dijana, cikgu tolong tengok. Kalau kata gambar tu terlalu besar, cikgu boleh kecilkan lah di bahagian sini ya. Seterusnya di sini merupakan bahagian file setting untuk file name. Cikgu nak nanti bila file cikgu dijana, apakah nama file bagi yang dijana. Okey, macam saya pilih tarikh. Okey, cikgu masukkan saja kurungan pembuka dan juga penutup kurungan. Okey, biasanya saya akan ambil tarikh lah, senang untuk kita nak kena pasti laporan kita ni berapa hari bulan. Okey, sama juga macam tadi, cikgu kalau takut tersalah eja, okey, cikgu boleh back semula dan pilih apakah data field yang cikgu nak. Macam saya letakkan kategori, tadi tarikh lah, tarikh, kategori. Lepas tu saya perlu masukkan tajuk. Dan sama juga cikgu, kurungan dan juga data field tu janganlah ada ruang, tak boleh ada space. Kalau ada space nanti dia tak jadi, dia ada error ya cikgu. So walaupun kat sini dekat bahagian map source ni dia ada ruang, tapi bila kita nak buat nanti dekat bahagian file name ni, pastikan tidak ada jarak. Okey, yang ni kita double check lah kalau ada lagi yang kita nak masukkan sebagai file name. Ni kalau kita takut salah, kita copy paste saja cikgu ya. Okey, seterusnya nanti
laporan yang dijana nanti cikgu nak dia buat dalam bentuk apa, dalam Google Docs ataupun dalam PDF. Okey, cikgu boleh pilih lah type. Macam saya, sebabkan saya tak nak pengguna edit semula. Okey, tak nak, maksudnya kita nak terus generate dia by PDF. Kita pilihlah type tu kepada PDF. Tapi kalau kata takut pengguna kadang-kala dia nak, ada yang dah buat silap, dia nak edit kan gambar tu ke apa, tak seperti keluar yang seperti yang dia nak ke, kita boleh buat dalam bentuk Google Docs. Tapi untuk contoh yang ini saya akan pilih PDF. Untuk file name tadi, kalau cikgu nak letakkan jarak pun boleh ya, underscore tu. Kita next. Okey, sekarang ni cikgu nak dia punya choose destination folder. Okey, cikgu nak nanti hasil yang dijana nanti dikumpulkan dalam folder apa. So cikgu boleh letaklah folder yang cikgu inginkan. Macam saya ada create folder lain. Okey, folder lain selain daripada dalam folder OPR HAM ni. Okey, saya create folder di luar. Yang ni terpulang kepada individu lah, nak letak lokasi dia di mana ya. Cikgu dah create folder tadi, cikgu perlu buat sharingkan folder tadi. Cikgu klik saja butang share. Restricted tu cikgu tolong tukar kepada anyone with the link, iaitu view saja, dan klik done. Langkah ni penting untuk memastikan laporan yang pengguna masukkan nanti ataupun guru-guru masukkan nanti, dia akan masuk ke dalam folder tadi. Kalau cikgu tak buat sharing, nanti laporan yang dijana tu dia tak masuk dalam folder tu. Okey, pastikan dia cikgu share. Pada folder tadi, okey, cikgu buka saja bahagian OPR HAM. Nanti akan ada satu folder yang dijana sendiri oleh Google. Okey, iaitu OPR HAM file responses. Yang ini file ni dia auto generate kerana tadi kita ada pilih data field untuk uploadkan gambar. Okey, folder-folder ni, gambar 1 sampai gambar 5 ni bukan saya yang cipta ya cikgu. Google sendiri yang jana, dia sendiri yang generate folder-folder ni. So nanti yang ni pun sama, folder ni cikgu perlu buat share, tukarkan kepada anyone with the link. Kalau cikgu tak tukar ni, nanti gambar cikgu tak keluar. Langkah ni sangat penting ya cikgu, minta cikgu alert. Okey, so ni tadi saya tukarkan, yang ni folder ni saya tak perlu. Okey, saya masukkan folder yang tadi yang saya baru jana tadi, laporan unit HAM tadi. Okey, pastikan cikgu pilih folder yang betul ya. Laporan HAM ni folder yang saya baru cipta tadi. Okey, ada gambar orang tu, maksudnya betul lah cikgu dah buat sharing. Okey, kemudian kita klik butang next. Ruangan seterusnya ni cikgu hanya klik next saja, tak perlu tukar apa-apa. Cuma di bahagian ini saja, share dokumen dan send email. Yang ni oleh kerana kita nak hantar laporan kita tadi tu kepada pentadbir, pelonggaran dan sebagainya, kita perlu buatlah langkah ni. Cikgu ikut saja bahagian mana yang saya klik.
butang share tadi, PDF. Okey. Sebab yang ini kita nak hantar kepada email pengguna. Bila dia dah klik butang submit dekat Google Form tu, dia mesti nak tengok kan hasil dia punya laporan tu. Okey, so kalau begitu kita boleh masukkanlah alamat email. Okey, andai kata kalau laporan OPR itu cikgu nak juga hantar kepada pentadbir ataupun lain-lain, cikgu boleh masukkan alamat email tu di bahagian CC lah. Di bahagian type in subject, apakah tajuk tajuk email yang kita mahukan. Okey, yang ni saya masukkan tadi tarikh, kemudian tajuk. Kalau cikgu nak tambah kategori ke unit ke, boleh cikgu ya, tak ada masalah, ikut keperluan yang cikgu rasa perlulah. Klik butang next. Okey, di bahagian ni sangat penting. Cikgu di bahagian run on form trigger, cikgu tukar kepada yes. Sebab kita nak setiap kali pengguna tekan saja butang submit, AutoCAD secara automatik dia akan generate. Dia akan keluar mesej macam ni. Cikgu klik saja yes. Okey, kita nak dia auto. Maksudnya setiap kali sesiapa saja yang dah submit Google Form tu, dia akan automatik akan generate cikgu punya OPR ni. Tak perlulah cikgu yang nak tekan butang run pada AutoCAD tu ya. So bahagian bawah ni run on time trigger, yang tu biarkan dia jadi no. Okey, kemudian tekan butang save. Setiap kali apa-apa perubahan yang cikgu buat pada AutoCAD, cikgu kena klik butang save. Okey. So nanti dia akan keluar beginilah. Ni job cikgu yang pertama, iaitu OPRHAM. Itu butang run AutoCAD yang saya bagi tahu tadilah. Kalau cikgu tak tukar bahagian trigger tadi kan, cikgu kena buat manual pula. Takkan kita nak asyik nak buka dan tekan je. So kita nak buat secara auto. Sebab tu tadi kita pilih butang yes on form trigger. Sekarang cikgu klik butang publish untuk kita nak publishkan kita punya OPR ni, Google Form ni. Okay, dekat bahagian responder view tu, cikgu boleh pilih sama ada nak Ministry of Education Malaysia ataupun ada perubahan lain. Cikgu boleh klik pada butang manage. Okay. Sekarang ni untuk kita nak copy dia punya responder link tu, cikgu boleh klik butang link tu dan boleh klik untuk shorten URL. Lepas tu klik butang copy dan link tersebut cikgu boleh share lah dengan rakan-rakan guru. Yang ni kita buat test ya. Okay, sekarang ni kita assume kita ni sebagai pengguna lah ataupun sebagai guru yang nak membuat OPR. Kita isikan semua maklumat berikut sehingga selesai.
selesai pengisian, dia akan keluar beginilah. Terima kasih atas laporan anda. Laporan format PDF akan dihantar ke alamat email anda. Okey, kalau kita perlukan nak hantar laporan yang kedua, kita boleh klik pada submit another response. Sedikit bahagian teknikal ya cikgu. Kalau cikgu buka semula Google Sheet tadi, cikgu akan lihat semua data yang telah diisi disimpan di sinilah. Okey, itu adalah gambar yang dimasukkan ke dalam folder yang dijana tadi. Okey, kemudian di bahagian merge.url dan di sebelahnya link to merge. Okey, di kolom AE tadi kalau cikgu perhatikan, dia dah jana dah cikgu punya OPR tadi. Kalau cikgu klik, cikgu boleh lihat cikgu punya OPR yang dah siap. Okey, ini yang dah siap lah. Okey, kalau cikgu perhatikan gambar yang saya buat ni agak besar, sebab tu dia pergi ke page yang kedua. So nanti kalau cikgu nak ubah suai, bagi gambar tu kecil sikit supaya dia jadi ngam-ngam satu page lah kan, cikgu buka semula AutoCAD tadi, cikgu edit bahagian gambar, cikgu boleh kecilkan dia punya size image yang akan dijana. So nanti dia akan dapat satu page saja. Boleh cikgu ya? Cikgu cuba. Pula kita nak buka email, kita nak tengok adakah dihantar kepada email orang yang membuat laporan itu. Okey, kita cek kita punya email. Yang ni tadi kepada pentadbir lah, dia dah keluar kan. Kepada pentadbir, laporan tu dia dah hantar kepada pentadbir. Okey, so sekarang ni kita cek pula kita punya email personal untuk lihat sama ada kita terima ataupun tidak kita punya PDF file tadi. Itu dia dah keluar yang tu cikgu ya, dalam bentuk PDF. Cikgu klik saja, cikgu boleh download, kemudian cikgu boleh buat simpan dalam cikgu punya file digital cikgu, ataupun kalau perlu dicetak, cikgu cetak lah. Saya tunjukkan cara bagaimana nak buka semula AutoCAD tadi, sebab kita nak ubah saiz bagi gambar tadi kan. Kita nak bagi dia kecil sikit. Okay, kita klik saja extension, klik AutoCAD launch. Cikgu klik butang tu yang gambar pen tu. Lepas tu cikgu klik butang next sampai dekat bahagian map source data ni. Okay, tadi kita buat 120. Okay, kali ni kita cuba kita buat 100 saja. Bila cikgu dah buat perubahan ni, cikgu tekan saja butang save dan cikgu cuba masukkan laporan yang kedua berserta dengan gambar. Okey, nanti cikgu tengok kalau puas hati dengan hasil output tu, maksudnya pautan untuk Google Form ni cikgu dah boleh kongsilah dengan rakan-rakan guru. Kalau masih perlu buat perubahan lagi, cikgu teruskan editing. Okey, sama juga dekat bahagian template ni pun, kalau ada yang rasa perlu nak diubah jarak dan sebagainya pun boleh buat pembaharuan. Okey cikgu ya, itu saja daripada saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.